statistik yang menunjukkan apabila negara itu maju, pembaziran akan berlaku mau tidak mau. Ya. Kerana pendidikannya sedemikian. Kerana kita nanti akan digalakkan membeli dan membeli dan membeli, ya. Sehingga kan apa yang kita beli itu menjadi satu pembaziran. Ini statistik menunjukkan negara-negara yang maju, pembazirannya saja khususnya di bandar-bandar besar, ya, adalah setakat 78%, ya. Di negara Latin Amerika 66%, di Asia Pasifik 59%, ya. Di negara Arab yang masih belum membangun 44%, di Afrika yang cukup mundur hanya 31%, negara-negara Rusia, Lithuania dan sebagainya yang masih baru nak hidup hanya 25%. Sekarang ini kita dapati Asia sudah mula mendahului Latin Amerika kerana kepesatan ekonomi. Menunjukkan kepada kita, selagi kita tidak faham tentang apa yang berlaku di masyarakat kita dan melalui pendidikan kita akan terus menjalankan hal-hal pembaziran. Dan pembaziran ini berlaku hampir setiap kali. Kerana kalau kita lihat sekarang ini saja, ya, ini satu bentuk pembaziran yang sedang berlaku di masyarakat. Kalau kita lihat botol-botol plastik, yang antara Kota Baru ke Pacuk tadi, kalau saya lihat di tepi-tepi jalan botol-botol plastik, tin-tin kosong yang dibuang begitu saja, ini cukup banyak. Nah, ini menunjukkan bahawa kita sudah mula terjebak dengan tabiat yang seperti ini. Dan pembaziran seumpama ini akan merosakkan kita, akan merugikan kita, kerana kesudahannya ianya akan mencacatkan ekosistem kita, ya, akan mencacatkan alam sekitar kita. Dan kita faham dalam Al-Quran kita dikatakan bahawa kita bertanggungjawab untuk menunjukkan bahawa bumi Allah ini kita jaga sebaik-baik. Tapi oleh kerana dalam pendidikan kita ini tidak ada, ya, jadi kita lihat bahawa ini adalah perkara yang tidak penting. Jadi kita boleh buang botol plastik kita sewenang-wenangnya, sampah sarap kita sewenang-wenangnya, ya. Kalau kita menjadi jururawat, kita tidak tahu mungkin apa yang akan berlaku apabila kita membuang perkara-perkara yang boleh mendatangkan toksik dan sebagainya, ya. Ini perkara-perkara lagi sekali yang saya rasa penting bagi kita peringatkan orang-orang yang terlibat dalam hal-hal seperti ini. Ini satu kajian yang dilakukan oleh United Nations yang mengatakan, dia kata there is no longer any doubt, ya, tidak ada lagi keraguan bahawa setiap ekosistem yang ada di mana kita bergantung, ya, untuk kehidupan sekarang ini dalam keadaan kompromi dan juga dalam keadaan berbahaya. Maknanya kalau kita tidak terus menjaga alam sekitar, kita sendiri akan memperbaiki hidup kita untuk kepada mungkin tidak kita, tapi generasi anak kita ataupun cucu kita ataupun cucu kita, kerana ini sudah menjadi satu perkara yang lumrah bagi kita. Contoh-contoh yang boleh kita beri, ya. Kalau kita ambil di UK, walaupun penduduknya hanya 50 bilion, tetapi orang di UK saja telah mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak daripada Egypt, Mesir, Nigeria, Pakistan, Vietnam jika dikumpulkan, dan mempunyai penduduk lebih daripada 400 juta orang. Macam mana orang 60 juta boleh menghasilkan karbon dioksida lebih banyak daripada orang 400 juta? Tidak lain dilakukan kerana mereka ini melakukan pembaziran. Kalau ini satu kebetulan, kita lihat satu lagi statistik, saya mengatakan the state of Texas, ya, di Amerika Syarikat, di mana Bush datang, 23 juta penduduknya, tapi mereka mempunyai footprint ataupun impak, ya, kesan kepada alam sekitar seolah-olah sama dengan seluruh Sub-Sahara yang mempunyai penduduk lebih daripada 700 juta ramai. 19 juta orang duduk di New York, ya, mempunyai impak kepada alam sekitar lebih daripada 766 juta orang yang mewakili 50 negara-negara lain.
hidup di negara-negara maju sekarang ini penuh dengan pembaziran. Benda yang kita tidak perlu, kita jadikan satu keperluan. Melalui apa? Melalui iklan. Iklan akan meyakinkan kepada kita perlu ini. Sedangkan sebenarnya kita tidak perlu benda-benda seperti ini. Kerana itulah kita dapati banyak kebaziran berlaku dalam konteks hukum. Soalnya kepada saya adalah, adakah pendidikan kita memberi kita kesedaran bahawa kalau ubat ini ada harganya lebih murah dan dia mempunyai kesan yang sama dengan ubat yang lebih mahal, wajarkah kita beli ubat yang lebih mahal ataupun ubat yang lebih murah? Pada ramai orang perlu kita beli yang lebih mahal kerana jenamanya lebih baik dengan ubat yang lebih murah yang tidak ada jenama sama sekali. Prinsipnya dan cara pemikiran. So itu kalau kita lihat kesudahannya masyarakat kita makin lama makin membesar. The shape of things become, ataupun ini lebih agak lebih soal-soal kegemukan, obesity, sampai belajar dari segi perubatan ataupun biologi akan faham. Pasal generasi sekarang ini tidak ada kerja lain makan je. Dengan adanya makanan-makanan segera, kerjanya makan, dia makan seolah-olah tidak ada langsung had batasan. Ini saya rasa satu bentuk kebaziran. Kalau apa-apa kita makan juga, saya rasa bentuk kebaziran. Dan ini bukan hantu dan tidak. Ini kenyataan. Ini satu gambar. Seorang lelaki yang cukup gemuk, dan dia bukan seorang. Kalau kita ambil satu statistik daripada Kongres Obesity ini, dia mengatakan di dunia saja sekarang ini ada 1,5 bilion orang yang gemuk seperti ini. Dan kebanyakannya adalah di negara-negara Eropah, di negara-negara Amerika. Tidak banyak di Afrika, tidak banyak di Amerika, tidak banyak di Latin. Apa yang berlaku di negara-negara yang lain adalah anak-anak masih mati sebelum umur 5 tahun. Kerana apa? Kerana kurang makanan. Mengapa tidak kurang makanan? Apa Allah ini dah makan negara makanan 10 orang kan? Dan 850 juta orang, daripadanya ada 220 juta anak-anak yang kelaparan. Saya tunjukkan ini untuk memberi kita satu kesedaran bahawa pembaziran ini bukan berlaku dari segi hanya barang material, tapi kehidupan sehari-hari. Cara hidup kita sendiri sudah menunjukkan ataupun menunjukkan secara pembaziran. Dan ini adalah apa yang perlu kita atasi melalui pendidikan. Sebab itu sekarang ini kalau kita berbicara tentang ekonomi, orang mengatakan bahawa kalau kita hanya sukat ekonomi dari segi nilai-nilai GDP-nya, ianya tidak memadai lagi. Sekarang ini kebetulan saya dalam panel nasihat ekonomi